Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Semalam akhbar Bloomberg mendedahkan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki atau lebih dikenali sebagai Azam Belen memiliki saham bernilai RM800,000 di dalam Velocity Capital Partner Berhad, di mana melebihi dari had yang dibenarkan kepada penyewa awam untuk memiliki saham, iaitu di bawah RM100,000. Saudara dan saudari, seperti biasa hari ini, Agensi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dipergunakan untuk menjawab perkara ini, di mana dalam satu kenyataan, Agensi SPRM mengatakan Azam Baki telah mematuhi prosedur pengisytiharan harta berhubung sumber pendapatan serta pemerolehan dan perlupusan aset termasuk saham. Persoalannya di minda rakyat, siapakah yang menjawab dengan menggunakan nama agensi SPRM ini? Adakah Azam Baki sendiri ataupun penjilat-penjilatnya? Dan yang kedua, adakah pihak SPRM ada membuat penyiasatan ke atas harta dan aset Azam Baki? Saudara dan saudari, jika kita lihat untuk agensi lain seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain agensi, semuanya akan disiasat oleh SPRM. Dan mana mungkin SPRM akan menyiasat agensinya sendiri, seperti pegawai SPRM berpangkat rendah menyiasat Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sebab itu rakyat desak supaya SPRM diletakkan di bawah Dewan Rakyat supaya ia lebih telus dan adil, berbanding sekarang di mana Ketua Pesuruhjaya SPRM terlalu berkuasa dan tidak boleh disentuh ataupun mungkin disiasat. Saudara dan saudari, pendedahan daripada Bloomberg ini tidak boleh hanya dijawab dengan kenyataan media. Ia haruslah melalui proses penyiasatan yang sewajarnya dan dibawa ke muka pengadilan sekiranya terdapat pecah amanah ataupun rasuah yang berlaku. Apakah respon rakyat Malaysia?